Kalau Anda ingin mencari tempat yang tenang, sejuk dan mempunyai pemandangan yang luar biasa di Sabah, saya rasa Pelumpung Melangkap ini memang wajib masuk dalam senarai Anda. Terletak di Kota Belud, tempat ini menawarkan salah satu pemandangan Gunung Kinabalu yang paling cantik yang pernah saya lihat. Tapi yang paling menarik perhatian saya sebenarnya bukan Gunung Kinabalu. Ia adalah air sungainya yang jernih. Lihat betapa jernihnya air di sini. Sampai setiap batu di dasar sungai boleh dilihat dengan jelas dari udara. Kalau diperhatikan betul-betul, Anda juga boleh nampak ikan-ikan kecil berenang bebas di dalam air yang sebening kristal ini. Sejujurnya memang jarang kita dapat jumpa sungai yang basih, begitu bersih dan terpelihara seperti ini. Airnya pula datang terus dari kawasan Gunung Kinabalu. Memang sejuk, segar dan sangat menyegarkan selepas penat berjalan atau memandu jauh. Lihatlah betapa jernihnya sungai ini. Sampai setiap batu di dasar kelihatan dengan begitu jelas. Dan jika Anda melihat dengan lebih dekat, Anda boleh melihat ikan-ikan kecil berenang bebas di dalam air yang sebening kristal ini. Seolah-olah ikan itu sedang terapung di udara. Beginilah rupa alam apabila ia masih terpelihara. Air sungai ini datang terus dari kawasan Gunung Kinabalu. Sejuknya menusuk hingga ke tulang. Tetapi itulah yang membuatkan ramai sanggup datang dari jauh hanya untuk meresainya sendiri. Perjalanan dari Kota Kinabalu ke sini mengambil masa kira-kira 2 jam. Setibanya di kawasan ini, proses pendaftaran juga sangatlah ringkas. Hanya perlu daftar nama di kaunter sebelum masuk. Pelumpung juga menyimpan kisah ketabahan. Selepas gempa bumi Gunung Kinabalu pada tahun 2015, kawasan ini mengalami perubahan besar. Namun, penduduk kampung tidak berputus asa. Mereka bangkit dan membangunkan kawasan ini sebagai destinasi pelancongan komuniti yang kini dikenali ramai. Hari ini, orang datang ke sini untuk berkemah, mandi di sungai yang jernih, untuk menikmati udara gunung yang segar, dan sudah tentu untuk menyaksikan sendiri pemandangan Gunung Kinabalu yang begitu ikonik. Apabila malam mula menjelma, suasana di Pelumpung Melangkap berubah sama sekali. Hiruk-pikuk siang perlahan-lahan digantikan dengan bunyi alam, bunyi aliran sungai, bunyi cengkerik, dan hembusan angin sejuk yang turun dari lereng Gunung Kinabalu. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, suasana di sini terasa begitu damai. Jauh daripada kesibukan bandara, jauh daripada bunyi trafik,
Hanya anda alam dan keheningan malam di kaki gunung tertinggi di Malaysia. Menjelang pagi, suasana di Pelumpung Melangkap menjadi semakin sunyi dan damaikan. Bunyi cengkerik malam perlahan-lahan mula digantikan dengan kicauan burung menyambut kehadiran hari baru. Sedikit demi sedikit langit mula berubah warna dari hitam pekat kepada biru gelap. Kemudian dihiasi rona jingga dan keemasan di ufuk timur. Saat sinaran pertama mentari menyentuh puncak gunung, seluruh lembah Pelumpung Melangkap seakan-akan hidup kembali. Cahaya pagi memantul di permukaan sungai yang tenang, menghasilkan panorama yang cukup memukau. Inilah saat yang paling istimewa di Pelumpung Melangkap, saat di mana malam dan siang bertemu dan alam mempersembahkan satu pertunjukan hanya dapat dihargai oleh mereka yang sanggup bermalam di sini untuk menyaksikannya sendiri.